Halo, salam jumpa kembali di channel with LK. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga pelindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Warga Malaysia berharap bahasanya bisa diakui dunia dan lebih terkenal dari Indonesia. Namun kenyataannya bahasa Indonesia lah yang jadi bahasa resmi dan diakui UNESCO. Bahkan dipelajari oleh pelajar-pelajar dari berbagai negara di dunia. Baru-baru ini terjadi parlemen di Malaysia bergaduh dan mengucapkan kata-kata tak pantas seperti babi, bodoh, bahkan mengucapkan kotoran manusia. Katanya bahasanya mau diakui dunia, namun para pejabatnya mengucapkan kata-kata yang tak pantas ya. Hal ini pun diprotes oleh warganya sendiri dan membandingkan dengan bahasa Indonesia. Mari kita lihat beberapa video kegaduhan di parlemen Malaysia. Sekali seperti yang apa tu? Itu yang kalah dekat air kuning tu. Ha? Jangan Itu yang kalah dekat air kuning tu. Jangan lepas kandang. Kau terlepas kandang macam ni susah. Si dapatkan Speaker peraturan tetap. Duduk arau. Ya. 36 6. Yang keduanya ialah Arau duduk peraturan tetap. Arau. shut up you. Yang berhormat Arau, Yang Muhammad Hulu Langat tangkitkan peraturan bersyarat. Ya, peraturan bersyarat yang mana? 36. Tunggu. Ya. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas sesiapa ahli lain. Dia sebut kandang. Dia tuju hulu langat. Kandang ni untuk binatang. Kandang ni untuk babi. Sebab itu di air kuning tak ada isu terpaksa minta tolong dengan babi. Babi pun dah tak nak tolong dah Perikatan Nasional ni. Masalahnya orang cari pengundi, bukan cari babi, bukan cari tai. Ya ampun. Ini jadi masalah. Dari ahli parlimen lama, tua bangka, tapi akhlak tak ada, adab tak ada. Samakan orang dengan binatang. Ni, saya nak minta dia tarik balik. Speaker, saya nak minta dia tarik balik. Ni, tak ada adab. Kurang ajar. Yang Muhammad Hulu Langat. Kurang ajar. Bodoh. Bodoh. Yang Boleh lah, Muhammad. saya Ya nak sambung. Boleh tak? ampun. Boleh sambung. Okey. Sekejap lagi kamu tunggu dekat itu. Yang berhormat. Bukan, ni orang yang macam ni macam mana boleh kita layan? Parlimen ni patutnya berjalan dengan aman dan damai. Ada orang macam ni. Patutnya kita nak... Tidak. Dia mengeluarkan perkataan kandang tadi. Okey. Tak speaker, saya minta speaker. Dia tarik balik. Okey. Saya minta dia tarik balik. Saya tak sebut siapa-siapa. Saya sebut ada orang terpakai. Dia sebut hulu langat tadi. Kita akan cek handset dulu, Ustaz. Ini orang-orang terpelajar loh yang ada di sini pastinya ya. Ya ampun. Bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO. Layaknya bahasa Indonesia ni dijadikan bahasa UNESCO tak dapat disangkal lagi sebab bahasa Indonesia ni terdapat lebih 275 juta pentutur. Dan juga bahasa Indonesia ni telah dimasukkan dalam silibus sekolah dekat 52 buah negara selain daripada Indonesia. Dan sampai sekarang ni terdapat lebih kurang 150,000 pentutur bahasa Indonesia yang terdiri daripada orang bukan Indonesia yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebenarnya usaha Republik Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia ni telah bermula sejak tahun 1952 lagi. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai jiran kepada Republik Indonesia, aku tumpang gembira dan aku turut berbangga dengan berita ni. Namun, persoalan dia,
Kenapa bukan bahasa Malaysia? Aku ada jumpa tau satu artikel yang menerangkan dari sudut beliau lah, yang ditulis oleh Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apa yang Profesor ni fikir dengan apa yang aku fikir sama. Dekat mana silap dia? Kenapa bahasa Malaysia yang tidak dijadikan bahasa rasmi UNESCO? Koranglah punca dia. Tak kisahlah, daripada yang duduk-duduk atas, menteri, bagai apa semua, sampai dekat yang bawah-bawah. Daripada kalangan pemimpin, kau tengok dekat parlimen tu, berapa kerat je yang boleh cakap bahasa Malaysia elok-elok. Bagi kemaluan kepada satu pengajaran pada budak-budak lain. Rakyat telah mula hidup di sebuah negara yang berpuluh-puluh. Orang cari pengundi, bukan cari babi, bukan cari tai. Ini jadi masalah. Jadi di parlimen lama, tua bangka, tapi akhlak tak ada. Ni kan ada content creator yang berbangsa India tu, yang orang sendiri terkejut. Weh, dia cakap Melayu memang macam orang Melayu lah. Tak kisahlah kau ni India ke, Cina ke, Melayu ke, bahasa Malaysia tu kan bahasa rasmi. Yang Melayu tak payah nak galak sangat lah. Korang pun bila jumpa Melayu dengan Melayu, borak-borak kadang-kadang aku cucuk dia dengar kan, borak dalam bahasa Inggeris. What you know me, I am you, I what. Right here at the ramp. And what I actually did, and my tactical advantage was so good, putting both of the towels right here. So I got the towel. Mereka berbicara bahasa Inggris ya. What are you doing here? I want to drink. Pandang dah apa? Sebab bagi korang cakap English ni barulah educated, nampak bijak. Cakap bahasa Melayu ni low class, tak nampak educated. Daripada pihak kerajaan sendiri pun tak kisahlah kerajaan mana pun, ada je aku nampak usaha-usaha nak memartabatkan bahasa Malaysia ni sebagai bahasa kebangsaan. Can you defend? You boleh gelak. Tapi you boleh gelak Putrajaya. Kerana you buat perkara itu. Masa pentadbiran you buat benda itu. Yes. Baik, betul. 23 bulan. Duduk! Tapi acuh tak acuh, hangat-hangat tai ayam. Kalau kau tengok dekat Indonesia ni, bukan dekat Indonesia ni, ada orang Melayu je, ada orang Aceh je, ada orang Jawa je, kadang-kadang ada je yang bangsa Cina. Tapi bila diorang buka mulut cakap bahasa Indonesia je, memang tak ada bunyi bunyi macam Cina sikit ke, bunyi macam India sikit ke, memang bunyi bahasa Indonesia, memang itulah bunyi dia. Jadi dalam isu ni, rakyat Malaysia, kau tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO. Yang pemimpin tak payah nak salahkan rakyat, yang rakyat tak payah nak salahkan pemimpin, semua salah. Termasuklah juga aku yang buat video YouTube dalam bahasa Malaysia ni pun ada orang berbincang buat dah dalam bahasa Inggeris. Weh, aku buat untuk orang Malaysia dengar. Korang belajar sejarah kan? Korang lupa ke pada abad ke-7 ketika Malaysia ni, tanah Melayu ni dijadikan pusat perdagangan antarabangsa. Siapa nak datang tanah Melayu ni, kau kena belajar bahasa Melayu tau. Tak kisahlah siapa yang berdagang tu, daripada British ke, Spanyol ke, siapa-siapa pun nak datang kena cakap bahasa Melayu dan kena belajar. Tapi korang juga yang cakap, dekat Jepun tu kalau kau nak pergi sana, kau kena belajar bahasa dorang tau. Dekat Korea pun kau nak pergi sana, kau kena belajar bahasa dorang tau. Kenapa bila datang Malaysia je cakap English pun boleh? Aku tahu penyampaian aku ni macam tak tersusun, kucak-kacir sikit, tapi aku rasa kau dapat tangkap lah kan apa yang aku nak sampaikan. Tak payah nak cemburu sangat, tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO untuk Republik Indonesia dan warganya. Tahniah, korang memang layak. Jadi kepada rakyat Malaysia, tak kisahlah kau ni asal mana ke, sejarah kau daripada mana, kulit macam mana ke, kau punya bangsa apa pun, jadikanlah bahasa Malaysia ni adalah bahasa utama dalam pertuturan korang, bahasa utama yang kau gunakan dalam semua kerja. Nak tulis surat ke, nak buat signal ke, semua guna bahasa Malaysia. Bukanlah tak boleh nak guna bahasa lain, English dan sebagainya, selit-selit sikit. Tapi jangan jadikan bahasa lain itu sebagai bahasa utama. Iya, tentunya untuk agar bahasa kita itu dihargai dan harus dijaga martabatnya tentunya oleh warga negaranya sendiri dan apalagi para pejabatnya ya. Karena apa yang kita katakan dan apa yang kita ucapkan itu tentunya akan mencerminkan harga diri dan martabat bahasa kita. Janganlah sampai kita mengatakan kata-kata yang kotor apalagi dalam sebuah parlemen ya. Tentunya mereka yang ada di parlemen itu pastinya adalah orang-orang terpelajar yang seharusnya bisa menjaga
harga diri dan martabat bahasa mereka tentunya. Nah, ini pelajaran untuk Indonesia ya. Dan apalagi sekarang bahasa Indonesia telah banyak dihargai, begitupun oleh pelajar-pelajar dari negara lain yang sudah banyak mempelajari bahasa Indonesia. Jagalah bahasa kita agar tetap memiliki harga diri dan martabat. Sampai di sini with LK, temani waktu Anda. Semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.